Ibu mendiang anggota tentera, Trooper K. Indiran meminta orang ramai berhenti membuat sebarang andaian dan spekulasi berhubung kematian anaknya, hingga mencemarkan nama Angkatan Tentera Malaysia. S. Usha, 52 tahun, berkata kematian anak sulung daripada 4 beradik itu tidak mempunyai unsur buli atau penderaan dan bedah siasat menunjukkan tiada kecederaan fizikal terhadap tubuh mendiang, selain dirinya tidak pernah mengatakan anaknya dibuli. Ketika menerima berita mengejut anak berada dalam keadaan kritikal, saya cuma fikirkan sesuatu yang buruk telah berlaku. Tetapi, selepas menerima pengesahan hasil bedah siasat tiada unsur dia dibuli, dipukul atau dicederakan. Fizikalnya sangat normal, jadi jangan cemarkan nama ATM sebab itu, dakwaan buli tidak betul. Kita tunggu sahaja siasatan seterusnya, katanya kepada pemberita ketika ditemui di kediamannya di Taman Sri Nibong awal pagi tadi. Usha berkata ketika ini siasatan dalaman lanjut termasuk ujian tertentu bagi mengetahui punca sebenar kematian Indiran sedang dijalankan, yang dijangkakan mengambil masa antara 3 hingga 4 bulan. Wanita itu berkata mendiang tidak mempunyai sebarang penyakit ketika menyertai ATM menyebabkan mereka terkejut dengan kejadian tersebut, namun Redo menerima pemergian anak yang menghubunginya setiap hari untuk memaklumkan pergerakannya di kem.